For me, 10 out of 10. Because I love it. Ini dia special menu dia orang bawa kat Ipoh ni. Pandan strawberry. Rasa macam mana kesedapannya. Wah, lembut. Sebab yang saya legas, Bismillah. yang wang tunai dan juga motosikal sahaja. Kita Rasa akan berkulit. cabut sampai lah. Lepas tu dia punya very lembut. Dia rasa macam susu. Ada susu? Tak ada, rasa bersusu. Apa lagi korang dapatkan di Nak Manis dekat Belantang Melayu. Makan dulu. Tadi adik saya rasa ni, saya rasa macam tak puas hati. Saya nak rasa lagi. Tahu tak apa yang sedap? Kek glucose ni rasa macam mak-mak kita buat tau. And then dia ada cream cheese. Cream cheese dia yang special, dia tak rasa cheese sangat, tapi dia rasa bersusu. Not overwhelming, dia just nice. And then yang paling saya suka coklat dia. Coklat dia ni macam mild tapi tak pekat sangat, tak choy sangat. Very good combination. So kita boleh habiskan semua ni.